Betul ke? Sejak YB Stevenson tinggalkan Kesuma macam krik-krik je. Betul ke? Tengok video ni. Roll. Bahawa Akta Pekerja Gig 2025 iaitu Akta 872 akan mula dikuatkuasakan bermula 31 Mac 2026 iaitu hari ini. Sebelum ni kita memperkenalkan kerangka perundangan khusus bagi melindungi pekerja gig secara komprehensif. Dengan penguatkuasaan Akta 872 ini dianggarkan lebih 1.64 juta individu yang terlibat dalam ekonomi gig di Malaysia. Ini data daripada MDEC. Bakal mendapat manfaat melalui perlindungan hak pekerja, keterusan perjanjian, mekanisme penyelesaian pertikaian yang jelas serta perlindungan keselamatan sosial. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat MP Macang yang turun bersama-sama dengan pekerja gig buat demonstrasi kononnya untuk membela mereka. Apa yang jadi? Tetapi tuan-tuan perempuan, Kesuma sejak 22 Oktober tahun 2024 sehinggalah 7 Ogos 2025, hampir setahun libat urus dah melibatkan seramai 3,873 peserta. 485 maklumat balas dah pun diberikan dalam libat urus ini. Dan baru terhasil Akta Pekerja Gig 225, Akta 872. Nampak? Dan adakah akta ini jumut begitu? Tak boleh ada perubahan? No. Akta ini akan ada perubahan, akan ada penambahbaikan bergantung kepada respon daripada masa ke semasa. Bermaksud ianya terbuka, ada section yang memberi kelonggaran untuk perkara ini berlaku dalam Akta Pekerja Gig 2025. Nampak? Sebab itu adanya Tribunal Pekerja Gig. Untuk apa? Untuk memastikan fleksibiliti dalam Akta Pekerja Gig 2025. Pekerja gig ada dalam Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Dulu ada. Dan dengar ni betul-betul. Sebelum pada ni, pekerja gig tidak ada definisi dalam Akta Kerja 1955. Sekarang ini, pekerja gig didefinisikan sebagai warga negara Malaysia, ada kontrak dan terima bayaran atas perkhidmatan yang diberikan. Dulu, pekerja gig tak ada hak nak bincang, tak ada hak nak mengadu, tak ada hak untuk mempertikaikan. Sekarang ada majlis tripartit khas yang khusus antara majikan dan juga pekerja gig bincang dan menyelesaikan isu. Betul? Dulu bak perkeso, bayar dulu baru cover. Kan susah tu. Kadarnya pula lebih besar, RM157.20. Sekarang dah cover dulu sebelum ada bayaran tu dibuat. Nampak? Dan kadarnya jauh lebih rendah, hanya sebanyak 0.0125 sen untuk setiap RM1. Dan perlindungan ini automatik. Hari ni kerja terus dah cover. So kalau mereka hantar makanan kat rumah kita, ucaplah tahniah, ucaplah terima kasih kepada mereka sebab sekarang ni mereka dilindungi di bawah Akta Pekerja Gig 2025, Akta 872. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Dan ini hebatnya kerajaan Madani berbanding kerajaan dulu yang tak buat apa-apa.